Okay, kita nak cerita why ITSY tu tak sesuai untuk semua orang. Kenapa ITSY bukan untuk semua orang? Okay, first of all, macam kita highlight balik-balik kat episod yang nombor 2 tu kan. Kita tak galakkan korang jual produk fizikal sebab kita dah explain lah. Nanti korang tengok kat episod 2 kita dah explain kenapa. Yang mana pasal costing postage lah, and so on lah kan. Itu kita dah explain detail, korang tengok kat episod 2 kenapa bukan produk fizikal. Okay, dan tu satu. Lepas tu, so yang sesuai apa? Produk digital lah. Kenapa? Sebab produk digital ni tak involve postage, tak involve korang tak payah simpan stok apa semua tu kan. Okay, but again, dia tak sesuai untuk semua orang. Kenapa? Bila produk digital ni, maksudnya korang kena hadap PC. Korang kena hadap PC. Korang tak boleh guna phone. Bukan tak boleh tau, phone tu boleh, tapi kan hadap phone ni, korang bayangkan, korang cubalah buka Canva dekat phone kan. Buka Canva, cuba buat produk digital. Phone ni, kalau Canva korang buat poster, korang buat video, okey lah pakai phone. Tapi kalau korang nak buat template, nak buat post, nak buat template yang memang ada calculation lah, ada tables, ada yang apa semua tu, you need PC, desktop atau laptop, atau sekurang-kurangnya at least tablet, iPad macam tu. Okay, bukan screen yang macam ni, screen kecil ni. Sebab korang memang tak serius struggle, korang try. Okay, sebab ramai agak soalan tanya, boleh tak guna phone ke apa tak. So first sebab gadget lah. Kan tak sesuai kalau guna phone. So that's why tak sesuai untuk semua orang. Dan satu, yes, modal gadget, and then menghadap screen. Korang kena menghadap screen untuk create template. Korang nak kena research, buat research dekat ITSY. Apa lagi? So korang kena hadap. Tak semua orang suka, ada passion. ITSY ni, kenapa kita cakap tak sesuai untuk semua orang ni? Sebab dia perlukan passion. Kenapa tau? Kenapa perlukan passion? Ramai, sekarang ni kan tengah viral kan ITSY kan. 2026 ni tengah naik. Start daripada 2025, tengah viral gila ITSY punya marketplace. Start ada social media platform Threads. Start ada Threads tu ramai gila. Produk digital naik apa semua kau-kau kan sekarang. So kita nak highlight yang baru-baru, yang FOMO, fear of missing out, pasal ITSY ini tak sesuai untuk semua orang. Kenapa? Dia bukan, korang jangan FOMO sampai ingat ITSY ni macam senangnya dapat income. Dia bukan income yang cepat, bukan income yang macam macam contoh kalau korang nak jual barang free love kan, korang letak barang ni dekat marketplace mana-mana, pasal ada orang PM apa. No, dia bukan macam tu ITSY. So income terus dapat, tak. Okay, so ITSY ni you kena bina. Tahu tak, macam ibarat bayangkan you nak buka kedai baru kan, pergi cari tapak apa semua. Kita dah lalu fasa tu, buka kedai makan sendiri. Okay, it's not easy. Dia senang cerita, nak jual produk digital ke, jual apa pun dekat ITSY ni, dia perlukan mindset yang memang korang kena kental berniaga. Dia berniaga, bukan macam korang buka kedai ITSY, lepas tu letaklah few ni apa semua, lepas tu terus dapat sale confirm. No, bina. Faham tak maksud bina kedai? Bina kedai, korang kena bina kedai. So maksudnya bina kedai, bayangkanlah korang macam tengah buka kedai, set up kedai kan, letak kerusi, letak ni apa semua tu, dan tunggu customer. Masa tu customer, okay, korang bayangkan korang duduk dekat, okay, macam ni lah bayangkan kedai korang duduk kan. So fikir, macam ni nak panggil customer kat luar tu yang lalang ni. That is ITSY. Okay, so dia bukan shortcut yang korang boleh macam buka, lepas tu kan duduk kat kedai kan, scroll, lepas tu tunggu customer datang. Korang rasa customer datang? Korang just imagine macam mana korang nak faham ITSY tu. Korang just imagine korang buka kedai sendiri. Buka kedai macam ni, duduk kan buka kedai. Korang rasa kalau korang duduk, korang ni, orang datang tak dekat kedai? Fikir tu je. So sebab tu kita cakap ITSY ni korang kena bina. Okay, so nak bina ni pula korang kena ada passion.
Macam Khairul Aming. Kenapa dia sukses? Cuba kalau Khairul Aming tu, kau suruh dia buka bisnes, jual barang PC. Kau rasa dia sukses tak? No, sebab dia tak suka benda tu. Bukan passion dia. Passion dia memasak, food. Passion dia makanan. Okay, so siapa lagi? Orang yang meniaga bengkel kereta kan, katalah mekanik kan, dah tak kerja retire. Kau suruh dia meniaga macam Khairul Aming tu kat kedai makan. Rasa mungkin boleh sukses, tapi dia stres tak? Sebab tak passion. So, sebab tu kita cakap ITSY ni nak lalu dia ni reality kan. Ramai kat threads share income semua. Yes, betul. Sebenarnya memang betul. Benda tu is true. Bukan scam. Benda ni jual produk digital dekat ITSY is legit guys. Legit. Bukan scam. Cuma yang scamnya bila korang ni mindset ni, nak join lah sebab macam tertarik sebab dapat income. Korang kan ada mindset orang meniaga tau. Kita nak brainwash ni kalau anak sendiri kan. So no, korang kena bina tau, bina kedai. Macam kita bagi example tadi lah, korang bayangkan duduk kedai. So no, so dia perlu ada passion untuk macam main Canva. So hadap Canva, dia sebenarnya itu satu yang korang kena faham kenapa dia tak sesuai. Okay, kenapa kita nak betulkan balik kenapa yang ada yang kata macam scam lah apa semua. No, it's legit. Okay, dan income yang mungkin diorang dapat tu sebenarnya wallahualam lah, tapi sebenarnya real, memang ada. Memang ITSY ni boleh earn sampai beribu-ribu. Itu betul tau. Nanti kita share kenapa kita tak boleh achieve macam tu. I know why. Kita tahu kenapa kita tak boleh achieve macam tu, dan kita still lagi 3 tahun ni setia dengan ITSY shop kita. Update apa semua tu. Okay, kita share sekejap lagi why. And then apa lagi kita nak ni topik apa tadi, episod apa tadi lupa dah. Okay, episod apa tadi? Tengok dia dah ni dah. Okay, ITSY bukan untuk semua orang. Okay, ITSY bukan untuk semua orang tu. Okay, so korang kena faham. Dia kan ada passion. Korang kena, dan dia bukan macam korang dah letak ni kan. Okay, kita bagi tahu. Bila kita cakap pasal bina kedai, maksudnya dia bukannya macam korang dah buka shop kan. Oh, dah letak berpuluh-puluh listing kan. Oh, kedai aku dah 50 listing. Okay lah. Lepas tu duduk kat kedai scroll. Macam korang macam buat tak tahu macam kedai tu biar macam tu. No, tak boleh guys. Okay. Nanti korang tengok. Kita ada share. Kita ada share lah few. Okay. Contoh-contoh shop-shop korang kena research. Korang tak payah guna research tu yang mahal subscribe. Korang just guna ITSY punya website je. Banyak guys. Kita ada share. Kita selalu share dengan members shop-shop yang baru, yang sebenarnya kan even baru 2026 ni, bulan 6 ni ada je shop yang baru 3 bulan 6 bulan diorang buat sales ribu-ribu. Okay, why? Korang tengok listing dia ada berapa. Okay, satu. Lepas tu tengoklah study. Masalah kita tengok ramai yang macam kecam-kecam ITSY ni sebab korang tak research tau. Korang just judge orang yang meniaga yang kata macam oh dia join, tapi korang tak study. Korang macam assume macam not all lah, tak semua. Tapi kita macam korang tunggu orang macam nak ajar, pasal korang nak orang ajar terus jadi. Itu lagi satu kita nak highlight. Why benda ni bukan untuk semua orang. Korang budak dia bukannya kita nak nampak yang ni banyak budak yang actually student lah, maybe kan, student. So dan kita faham terdesak ekonomi apa semua. Korang nak kita ajar confirm jadi. No, tak boleh, sebab macam cakap dia konsep berniaga. Korang kena bina kedai. So bina kedai ni macam tu lah, research apa semua tu. Research apa semua. So that is the reason why ITSY bukan untuk semua orang. Okay, satu pasal gadget tadi. Dan satu, nombor 2, ITSY ni dia bukan income segera. Korang kena bina kedai. So sama macam konsep bina kedai yang kita bagi. Imagine bayang korang duduk kat kedai sendiri ni kan. So itu dia. 1, 2. Lepas tu korang akan ada passion untuk minat. Kalau korang tak ada passion kan, korang akan stress hadap benda ni. Macam korang tengah klik-klik kan, alah kenapa tak jadi macam ni, kenapa jadi macam ni. Lepas tu korang akan stress, kenapa orang ni jual benda yang sama macam aku tapi ada sale. Korang tak boleh, sebab dia kena macam korang buka isi shop ni, dia punya passion kan. Korang kena letak listing apa orang panggil lah yang forget tu, put and forget macam tu lah kan. Letak and forget, keep update ITSY, maksudnya keep active dekat ITSY.
Seriously, masa journey tu nanti bila korang tak stres, korang tak letakkan duit tu nombor satu, korang tak letak income tu nombor satu, korang buat dengan patient, sales tu akan datang by times. Kita share ni based on the true experience. Masa mula-mula kita comeback, masa kita analyse balik kenapa isi shop kita macam ni kan. So dalam sebulan tu hari-hari kita update listing. Hari-hari tau, bukan setiap minggu, hari-hari. Daripada listing kita ada belas-belas je, sampaikan dalam bulan, by hujung bulan tu kita ada sampai 60 listing. Korang bayangkan dalam sebulan 60 listing. Bulan tu je dah dapat 100 lebih bersih at least bersih. So korang janganlah expect korang tahu tak, orang yang memang ada yang orang yang ribu-ribu sales tu rezeki dia mungkin tak sampai setahun dia dah boleh achieve that kind of sales. Tapi most of the senior seller yang kita tengok diorang go through benda ni lah. Diorang bukan buat benda tu dalam sebulan dua lepas tu terus dapat wow. Tak. Diorang pun ambil masa. My mentor dia ambil masa 3 tahun untuk dapat tune macam mana. Try and error semua. Dah dapat. So dia aktif. Bila korang aktif, shop kau aktif, tak adalah shop kejap tutup kejap buka, shop macam kejap macam tenggelam timbul. Korang bayangkan kalau korang berniaga, korang lalu korang nak pergi kedai tu, kalau korang akan pergi tengok kedai lah tepi-tepi jalan tu kan, korang akan pergi kat kedai yang konsisten atau korang akan pergi kat kedai yang macam biskut kejap buka kejap tak buka? Dari situ dah tahu jawapan. So sama macam korang punya sendiri punya shop. Okay, so this is advice dekat newbie yang dan yang baru nak baru masuk isi ni. So boleh ke tak korang boleh, sebab sekarang dulu isi free, sekarang isi kena ada modal buka kedai. Dulu free, tapi sebabkan ramai sangat scammer, korang tak boleh salahkan isi kenapa diorang tak buat free, sebab terlalu banyak hacker scam apa semua benda-benda tu. Scam tu pun real true. So kita share lah nanti dekat part lain. Dia rasa pernah share dekat platform lain. Tak ingat, dah kena cari balik. Okay, so itulah dia. So for this episode, so korang drop komen kat bawah apa lagi yang korang nak tahu reality pasal isi ni. Sebab ni kita share apa yang kita nampak dekat people sharing pasal isi apa semua kan. Nak income cepat apa semua, lepas tu income yang ribu-ribu tu scam lah. Tak. So kita dah betulkan dekat episod ni. So korang drop bagi komen apa yang korang rasa macam yang korang nampak, korang nak clarify, nak kita tunjuk proof dekat PC ni, kita boleh tunjuk. Apa lagi okay. So income kita tak ribu-ribu pun guys. Income kita kalau bersih pun paling tinggi rasanya pernah 200 lebih 100 lebih macam tu. Tapi sekarang ni setiap bulan ada sale. Cumanya tak sampai lagi ribu-ribu tu. Ada reason why, which is I know why. So yang tu kita akan kupas dekat next episode. Kenapa? So that korang pun boleh belajar. So kenapa kan? So mungkin ada kat sini yang rasanya ramai je yang pernah buka isi shop, tapi lepas tu halfway kan macam give up. Give up sebab tu lah, kadang-kadang sebab tak cukup research. Satu, isi perlukan korang rajin research. Apa lagi? Rajin research. Lepas tu korang ada passion macam itulah, passion nak berniaga pun ia juga kena ada. Sebab korang macam sentiasa ada idea kan, nak apa. Bila korang tengok seller lain kan, ni lah, lepas tu korang pun buat benda yang sama. Apa lagi itulah, rasanya itulah kot yang kita nak kupas. Kenapa, why isi ni bukan untuk semua orang. Okay, dan betulkan mindset. So next kita akan share next episode kenapa dah 3 tahun kita tak ada income ribu-ribu pun, tapi kita still lagi aktif dan aktif dekat isi, dan hadap je lagi isi shop ni, update sana update sini kan, walaupun tak ada sale. Why? Kenapa kita boleh stay? Satu sebab passion tadilah yang kita dah highlightkan pasal passion tu. Satu lagi kita tak give up. Cerita pasal give up kita ada 3 tau akaun isi yang dulu, dan kita akaun isi ni dia perlukan modal. Korang tahu kan ada fees yang macam kalau setiap satu listing tu dia kena bayar RM1. Dia macam kita sewa kedai lah. Okay, dia macam sewa kedai. Okay, ni kita nak highlight satu lagi yang newbie. Kadang-kadang dia menyalahkan fees. Dia kata mahal lah apalah. Rasa dia salahkan mahal tu sebab
Sebab tak ada sale. Sebab tu kita kata, bila buka isi shop bulan pertama, janganlah korang macam hadap letak ni, lepas tu harap, no, senang kita jangan letak sales nombor 1. Tahu tak, kita dulu invest dekat isi bayar listing tu sebab tak ada sale kan. So kita kena bayar tau listing tu, bayar. Macam ada dekat payment punya ni kan, ada negatif, kena bayar dekat isi tu RM9, kena bayar kat isi tu RM19. Benda tu kadang ada yang argue macam kita kenapa kena bayar benda-benda ni apa semua kan. Alah, sama macam mana korang buka kedai, cumanya kedai ni ibarat macam korang tak dulu kan, zaman dulu ada satu bisnes ni yang dia buka kedai, lepas tu dia macam vendor. So korang sewa kotak by box. Ingat tak, Jamilinia sebenarnya tahu korang letak barang kat box, so orang lalu-lalang kat shop tu mana orang akan tengok kan. So korang sewa box, sama macam isi, korang kena sewa. So kalau ada sales, automatic lah benda tu akan deduct. Tapi kalau korang tak ada sales, sebab tu lah listing korang kena bayar. Faham tak? So guys, kita dah rasanya keluar, yang cakap lah, jujur kita cakap, kita dah keluar RM1,000 tau untuk RM1,000 tu tak lah, hampir lah ratus-ratus juga untuk bayar isi je. Sebab kita duk eksperimen, listing ni macam ni, kenapa tak ada siapa semua. Sampailah sekarang, sampailah yang kita kata 1 bulan tu kita pulun hari-hari letak listing. Setiap lepas daripada tu kan, kita dah tak bayar, kita dah stop bayar isi. Maksudnya kita punya sales tu dah cover isi punya fees. Faham tak? Kalau tak faham, korang drop kat bawah tanya apa mana yang tak faham. Okay, kita dah sampaikan. So kita tahu, maksudnya kena aktif macam ni lah. Aktif, korang tak boleh macam, sebab dulu kita macam biskut tau. Sebab masa tu kita fokus benda lain lah. Benda pakcik cerita ni dekat podcast lagi satu yang Journey Age 40 tu. Kita punya Journey Age 40 yang masa kita tengah jatuh. So masa tu kita macam fokus kat isi. So satu tiap hari upload listing. Masa tu hujung bulan, kita tak payah bayar isi. Sales kita siap cover fees. Lepas tu kan siap ada bersih lagi, credited kat bank account. So start tu kita faham dah tahu tune macam mana. So start daripada tu dah tak ada dah bayar isi. Faham tak? So korang senang cerita lah, tak ada benda yang zero modal. Korang kalau nak bisnes yang zero modal, pergi join affiliate. Tu pun keluarkan modal sebab nakkan beli barang sendiri untuk buat live apa semua kan. Okay, so tak ada yang zero modal guys. Korang kena ada modal. Itu je modal. Cumanya modal tu kena sesuai dengan korang atau tak. Itu je. So nanti kita sambung next episode pula. Episode berapa tak ingat lah sekarang dah. Kenapa kita masih stay lagi dengan isi ni, walaupun sales macam ni kan. Tapi selain daripada sebab passion lah kan, kita share next episode. Okay.